timbul, baru ada orang kapek kat depan ni. Oh ya, kat mana? Belah mana? Ni bawah ni. Bawah ni kampung. Ya. Oh, bawah. kena tunggu dulu ni. So saya dah jalan pagi tadi tengok kabut tebal lagi. Lepas tu ni datang lagi, tebal lagi ni. Dia kalau dah habis, baru ada orang kapek. Oh, ya ke? Jalan dia ni tadi. Ni kalau dah dia matahari dah masuk, baru dia jadi awan kapet. Jadi ni. Ni kamu tebal lagi tak nampak? Yang kapet tu bukti bawah cantik lah. Ui, matahari sana. Dia memang mata-rata dah. Jalan ni berlatar bulu tu senang lah. Sini banyak latar. Kalau saya balik kampung memang saya ikutin sini lah. Latar bulu naik lah. Naik latar putih. Latar putih tak boleh naik kan. Ke bawah je lah bergambar. Tapi nampak air terjun je kan dari bawah tu. Kat bawah ada kedai kopi bawah tu. Kedai kopi tu. Buka kedai kopi tu? Buka. Saya ingat lagi nak pergi lah ni. Ni sarapan jap. Lepas tu janji dengan kawan tu dia ada guide bawa yang kopi gun tu. Oh, tu kita dah pergi. 7.30 saya dah datang. Memang gabus kuat lah. Memang tak nampak apa kalau ni. Ni dia dah jadi lah ni. Cantik ni. Ya Allah. Sini keliling bukit semua. Lepas tu diorang suka naik gunung. Naik gunung juga? Tak lah. Tak ada kita orang air terjun. Diorang lepas tu suruh naik gunung ni. Orang kapek ni. Diorang kerja orang kapek ni. Memang. Ini orang kapek kita orang dah pernah pergi dah. Dekat Zen Forest. Dekat Karak. Ni pagi tadi 7.30. Nampak kabut kuat pak. Tak nampak apa. Tak nampak apa. Saya dah datang tadi lah. Saya tengok kabut kuat. Tiba-tiba lah sakit perut pula. Saya balik dulu. Saya balik dulu. Saya kena datang balik. Ni matahari habis dah ni. Ambil gambar cantik ni. Tak panggil abang saya ambil. Gulai ayam. Gulai ni masa merah, ni rendang, daging, gulai ayam. Rendang ayam. Rendang. Rendang tu. Ni daging ni ada. Ni daging masak hitam. Lalat gitu. Mihun kan? Cukup. Tak nasi ke? Nasi. Ni nasi putih. Nasi putih semua habis. Sikit je dah, cukup. Cukup. Air? Kopi tarik. Kopi tarik. Kopi tarik TO. Kopi tarik TO. Kuih ni, kuih apa ya? Kan ada kari pak. Habis. Ada kuih tu. Oh, cepatnya habis. Itulah. Pagi dia dah keluar. Lepas subuh tu, dia pulak masjid ni. Siap. Ui, cepat lah. Wah, tak apalah yang bagi ni boleh lah.
Siap-siap lah bungkus nanti orang ambil. Berapa? Yang ni. Ni 2. Dah tu je. Ni pun 2. Ni boleh lah ambil. Ni pun. Tu 2. Yang tu 4. 6. Ambil lah semua. Tak ada. Tu manis. Mana? Asing. Asyik. Yang ni boleh sekali. Boleh. Makan. Lagi? Ini tengah satu kan. Lalang. Oh nak bagi Nisa. Pulang ke mangkuk dulu. Dah. Ni apa tinggal apa ni? Dah habis. Lalang kita habis kan? Dah. Dia nak ni apa? Tak apa beduk. Okey. Tarik.
Allah, duduk kat bonet kau kan? Boleh? Hai. Nak mandi boleh? Tak mandi boleh? Okay. Saya nak duduk. Tak mandi, tak mandi. Jom abang. Kota Menung. Kau tidur ke? Sempat. Okey bawa tadi? Okey je kan? Yang lagi teruk daripada ni pun kita pernah hadap. Sebab pergi campsite selalu kan? Tak apa, lesen ada. Lesen ada tapi tak kena. Dia kat bawah tau. Dah, Miri ambil. Jom bawah. Tadi kenapa tak charge? Bawa je. Bawa je lah. Tak ada, bawa je. Bagi seorang je. Terima kasih. Nah. Isa. Makcik tu. Masing-masing sebenarnya dah tak sabar nak mandi ya tu. Sabar. Ada 2 tempat lagi. Kawasan landai pula tu cantik. Memang cantik kau baring situ kan. Baring kat situ. Masing-masing dah yang ambil kesempatan. Siapa lagi? Ada lagi tak? Tak. Yang kecil tu? Yang kecil tu boleh? Dia kongsi je. Oh, kongsi. Tu. Dah cukup dah? Berapa? Sudah 10? 11. 11? Kira. Sudah cukup dah. 11. Masuk dalam gua. Atas? Ambil gambar? Itu mana? Sangat ke mana tu? Oh, sudah lama. Tu macam tu.
Itu daun tu ha. Oh, dah tu tadi dah aku ni. Masuk-masuk ni. Dia nak ikut juga ni. Nak ikut. Ya Allah. Okay. Jalan dia. Ya, okey lagi jalan ni rasa. Boleh kan? Ha, okey lagi. Ada yang teruk kan? Ha. Ada Ada ki- lagi teruk ni. Okey. Ada lagi teruk daripada ni. Kita pernah pergi campsite yang teruk lagi. Sebab dia jalan tar semua. Tu. Jalan tar apa? Ada yang tak jalan tar belum lompat gitu. Masuk pergi mana? Baling kot. Yo. Nak mari bawah ini. Nak keluar Oi, bawah licin tu oi. ni. Itu jaga licin tau. Batu. Dekat atas ke? Nak pergi nak ambil gambar kat air terjun. Oh, tu. Dia kat Ikut. Oh, kat sana. Ikut bang. Dia punya fries rasa hampa. Tak ada rasa. Bagi kita je nanti dia musang balik. Kan? Lembek. Jalan lah. Ya. Aslati macam. Lati macam. Ya, kejap. Dapat tengok. Tengok dulu eh. Jangan kat muka, kat telinga masuk air. Makan
Wow. Cantiknya. Oh, kereta boleh sampai sini. Boleh? Tapi tengok sikit lah. Ada kaki. Lepas tinggalnya. Saya owner sini dia buka tempat ni. Boleh ni kalau parking sini boleh ni. Kan? Sini boleh ni. Kalau dah berani lah. Boleh je. Dah berani okey lah. Berani je okey je tu. Tak kena bayar kan? Boleh kan? Bawah pun boleh. Sangkut lah. Ya Allah cantiknya. Buah apa ni? Boleh makan ke? Boleh. Betul. Dengan apa? Hehehe